Rumah sekarang makin moden, tapi kenapa rasa nostalgia meja makan lama sebiji rupa model ni lagi kena di hati? Kadang-kadang, bila kita tengok sesuatu perabot, ia bukan sekadar nampak cantik. Ia buat kita rasa sesuatu. Dan set meja makan ni, jujurnya, bukan buat aku terfikir tentang perabot baru, tapi buat aku teringat rumah lama. Aku terus terbayang meja makan zaman dulu. Meja yang tak pernah sunyi. Pagi ada bunyi sudu belaga dengan cawan. Tengah hari ada pinggan bertindih. Lepas semua orang makan cepat-cepat, sebelum sambung urusan. Malam pula, meja itu jadi tempat semua orang kembali. Ayah letak kunci. Mak letak lauk panas. Kami adik-beradik duduk sambil cerita hal sekolah. Meja itu bukan sekadar tempat makan. Ia tempat berkumpul. Tempat dengar cerita. Tempat kita rasa aku ada keluarga. Bila aku tengok set meja makan ni dalam ruang rumah, perasaan itu datang balik. Warna kayu, dia lembut, hangat, tak menjerit moden, tak juga nampak terlalu klasik. Dia ada rupa yang buat ruang makan rasa hidup. Sama macam meja dulu, yang walaupun ringkas tapi selalu penuh suasana. Meja yang tak pernah cantik untuk gambar, tapi selalu cantik untuk kenangan. Saiz meja ni cukup luas untuk 4 orang duduk dengan selesa. Letak lauk, letak air, masih ada ruang untuk tangan bersandar. Sama macam dulu, bila meja makan bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk buat kerja sekolah, lipat kain, minum petang, atau sekadar duduk diam lepas hari yang penat. Kerusi pula ada sandaran yang buat kita rasa disokong. Duduk lama pun badan tak cepat lenguh. Dan dari situlah biasanya cerita jadi panjang. Dari situlah gelak ketawa muncul tanpa dirancang. Rangka meja yang kukuh buat aku teringat meja lama di rumah yang tak pernah goyang walaupun macam-macam diletak atasnya. Periuk panas, buku sekolah, beg dan kadang-kadang adik bersandar. Meja ni bagi rasa yang sama, stabil, meyakinkan, permukaan. Dia pula mudah dibersihkan. Tumpah air, tumpah kuah, lap saja. Sama macam meja nostalgia dulu yang sentiasa ada kesan kehidupan dan sentiasa dibersihkan untuk hari esok. Yang buat set ni terasa dekat sebab dia tak cuba jadi mewah. Dia cuba jadi rumah. Dia sesuai untuk rumah kecil, rumah sewa, rumah pasangan baru atau rumah yang tak mau pening kepala dengan renovation. Letak saja set ni, ruang makan betul-betul ada fungsi. Sebenarnya, meja makan bukan tentang kayu, besi atau reka bentuk. Meja makan tentang manusia di sekelilingnya. Tentang perbualan kecil. Tentang soalan hari ini macam mana. Tentang diam bersama tanpa rasa janggal. Set meja ni beri peluang untuk bina semula suasana itu. Suasana yang kita mungkin rindu tapi jarang sedar kita cari. Kalau kau rindukan ruang makan yang bukan sekadar cantik tapi terasa hidup, set meja ni bukan sekadar pembelian. Ia permulaan kepada rutin baru, cerita baru, kenangan baru. Segera check out sekarang, bawa balik suasana nostalgia ke ruang makan rumah kau dan biarkan meja ini jadi saksi kepada cerita keluarga kau sendiri.